Kabel tunda yang berselirat menarik kapal pukat tunda Antares, menyebabkan ia condong ke sebelah kanan dan terbalik. Kapal selam itu menyeret kapal pukat tunda yang terbalik di permukaan sehingga ia menarik Antares ke bawah air dan kabel tunda itu putus. Firth of Clyde di barat Scotland pernah menjadi kawasan perikanan yang popular, terkenal dengan kehidupan marin yang kaya. Akhirnya, aktiviti pukat tunda industri telah diharamkan kerana stok ikan utama telah merosot. Tetapi sebelum itu, antara 80 hingga 100 kapal pukat tunda beroperasi di perairan ini. Biasanya kapal kecil, antara 10 hingga 21 meter panjangnya. Bot-bot ini menyasarkan ikan yang hidup berhampiran dasar laut, seperti ikan kod, haddock, whiting dan pollock. Kapal nelayan Antares yang dibina pada tahun 1965 dan berpangkalan di Kerridale adalah salah satu daripada kapal pukat tunda ini. Ia adalah kapal pukat tunda jenis buritan yang diperbuat daripada kayu dengan 4 orang anak kapal, berukuran lebih sedikit daripada 17 meter panjang dan kira-kira 3 meter lebar, mampu berlayar sehingga 8 knot kelajuan. Pada bulan November 1990, Antares telah disediakan untuk pukat tunda pelagik atau pukat tunda pertengahan air. Menangkap ikan di Firth of Clyde memang menguntungkan, tetapi berbahaya dengan air yang dalam, arus yang kuat dan pasang surut yang sukar yang memerlukan pelayaran yang berhati-hati. Ia juga merupakan kawasan penting untuk tentera laut British. Pangkalan tentera laut Duli Yang Maha Mulia, Clyde di Faslane di Gaelock, merupakan pangkalan utama tentera laut diraja dan pusat untuk armada kapal selam nuklear Britain, termasuk beberapa yang dilengkapi dengan peluru berpandu Trident. Pangkalan itu menempatkan beberapa skuadron kapal selam nuklear dan diesel. Salah satu daripadanya ialah kapal selam serangan kelas Trafalgar, HMS Trenchant, yang membawa 120 anak kapal. Trenchant ialah kapal selam berkuasa nuklear sepanjang 82 meter, 9 meter lebar termasuk sirip kawalannya dan 15 meter dalam dari bahagian atas menara kawalan hingga ke lunas. Pada 12 November 1990, HMS Trenchant meninggalkan pangkalan kapal selam Clyde di Faslane untuk berkhidmat sebagai kapal latihan bagi 6 pelajar pegawai yang mengikuti kursus pemerintahan kapal selam. Kursus ini, yang dikenali sebagai kursus Perisher, adalah program paling sukar dalam tentera laut untuk menguji sama ada pegawai layak untuk memimpin sebuah kapal selam. Sebelum setiap latihan, Kapten Trenchant menyerahkan kawalan kepada komander kursus yang dipanggil pengajar, yang kemudiannya menyerahkan arahan kepada pelajar yang sedang diuji. Semasa setiap latihan, pelajar melaksanakan semua tugas pemerintahan sementara guru memerhati. Pada 17 November, selepas menamatkan fasa latihan pertama antara Scotland dan Kepulauan Faroe, Trenchant memasuki Firth of Clyde untuk fasa dekat pantai bersama 4 calon yang masih tinggal. Pada petang Ahad 18 November, kapal pukat Antares meninggalkan Kerridale untuk menangkap ikan di parit dalam di Bute Sound, timur laut Pulau Arran. Anak kapal biasanya menangkap ikan dari Isnin hingga Khamis dan pulang ke rumah pada hujung minggu, mematuhi peraturan pejabat Scotland yang melarang aktiviti menangkap ikan di Lower Clyde dari pukul 6 petang hingga 12:30 malam pada hari Ahad. Bute Sound merupakan kawasan menangkap ikan yang sibuk. Antares memenuhi ruang simpanannya dan berlayar ke Lugs di timur laut kawasan menangkap ikan untuk memunggah hasil tangkapannya. Pada pukul 17.30 pada 21 November, Antares meninggalkan Lugs dan menuju kembali ke Bute Sound. Pada pukul 6 petang di saluran Hunterston, selatan Lugs, Trenchant sedang menjalankan latihan di mana seorang pelajar Perisher bertindak sebagai kapten bertugas. Tugas pelajar itu adalah operasi meletakkan periuk api secara simulasi terhadap kapal permukaan HMS Charybdis. Pada masa yang sama, Antares sampai ke parit dalam di Bute Sound, di mana 2 kapal pukat tunda lain, Heroine dan Hercules III, sudah pun sedang menangkap ikan. Antares memasuki hujung selatan parit itu, melabuhkan jaringnya di tenggara Heroine dan mula menarik ke arah barat laut. Antares menggunakan jaring tunda pertengahan air yang besar, ditarik oleh 2 kabel keluli panjang yang dipanggil warp, untuk menangkap ikan berkumpulan seperti ikan kod dan ikan whiting. Setiap warp ialah kabel keluli, hampir 500 meter panjang, yang berjalan dari winci dek melalui takal atau galang di kedua-dua sisi buritan. Ia ditanda setiap 45 meter supaya nakoda boleh menilai berapa banyak kabel telah dilepaskan berdasarkan kedalaman. Setiap warp disambungkan kepada papan tunda berat berbentuk segi empat atau otterboard yang menahan jaring terbuka secara mendatar.
Bahagian atas jaring lebih lebar daripada hujungnya, menyalurkan ikan ke dalam ekor. Apabila menarik pada kelajuan 3 hingga 5 knot, daya seretan menghasilkan beberapa tan tarikan yang dikongsi antara warp dan pintu tunda. Nakoda mengawal kedalaman dan bukaan dengan menggunakan wing hidraulik untuk menarik masuk atau melepaskan kedua-dua warp secara sama rata. Antares mempunyai pendakap buritan tengah yang menampung beban tunda sepenuhnya dan bukannya wing sekaligus mengurangkan tekanan pada peralatan. Sistem ini berfungsi seperti payung terjun besar di bawah air yang dibuka oleh kabel keluli dan pintu troll semasa ia bergerak melalui pertengahan air. Semasa menunda, nakoda Antares berbual dengan nakoda heroin melalui radio VHF, mengatakan dia akan menunda ke utara, kemudian berpusing di hujung sana dan turun ke bawah untuk tidur sementara salah seorang kru lain mengambil alih. Trawler pelagik di Butte Sound biasanya menunda naik dan turun di sepanjang parit, hanya berpusing di hujung utara dan selatan laluan. Untuk berpusing, nakoda terlebih dahulu meningkatkan kelajuan ke hadapan penuh yang akan mengangkat pukat dari dasar laut. Kemudian dia memusingkan kapal sebanyak 90 darjah dan mengekalkan haluan itu sehingga kelonggaran pada tali tunda diambil semula dan ketegangan kembali pada peralatan pukat. Bahagian pertama pusingan ini mengambil masa kira-kira 4 minit. Seterusnya, dia membuat satu lagi pusingan 45 darjah, mengekalkan arah sehingga peralatan mengetat semula dan diikuti dengan pusingan akhir 45 darjah. Untuk melengkapkan pusingan U180 darjah, keseluruhan pusingan dari mula hingga akhir mengambil masa kira-kira 15 minit. Semasa membelok ke kanan ke arah starboard, kedua-dua tali menjadi tegang di bahagian belakang starboard. Tali luar, yang dalam kes ini adalah tali port di sebelah kiri, menanggung beban lebih banyak dan pintu trollnya naik lebih tinggi di dalam air. Jadi tali port berada lebih tinggi daripada tali starboard, hampir seperti sebuah kapal terbang yang sedang menyengit ke kanan. Semasa membelok, jaring menjadi sempit, menyebabkan kedua-dua tali menjadi rapat antara satu sama lain. Jadi kru memerhati dengan teliti untuk memastikan tali-tali itu tidak bersilang. Troller berada dalam keadaan paling terdedah semasa membelok. Jadi jurumudi tetap berada di jambatan untuk membuat pelarasan pada haluan semasa membelok. Pada kira-kira pukul 22.30, anak kapal yang mengemudi menghubungi isterinya untuk memberitahu mereka berada di belakang Pulau Aaron dan bahawa dia akan mengejutkan nakoda pada pukul 2.30 pagi. Ketiga-tiga troller terus menangkap ikan sepanjang malam tanpa sebarang komunikasi radio selanjutnya. Di saluran Hunterston, kapal selam Trenchant menamatkan latihan meletakkan periuk api dan bergerak ke selatan supaya kapal frigat Charybdis boleh mencari kapal selam itu dan supaya Trenchant boleh berlatih manuver mengelak. Peringkat ini melibatkan perubahan haluan dan kelajuan yang kerap untuk mengelak dikesan dan mencari peluang untuk menyerang Charybdis. Pada pukul 1 pagi 22 November, berlaku pertukaran shift di pusat kawalan kapal selam, tetapi pelajar yang sama kekal sebagai kapten bertugas. Pada pukul 1.31 pagi, Trenchant naik ke kedalaman periskop untuk mencari Charybdis bagi serangan simulasi. Kapten bertugas pelajar mengimbas melalui periskop dan hanya melihat frigat di permukaan. Kemudian, kapal selam itu menyelam semula. Sonar adalah cara utama kapal selam mengesan kapal lain. Ia beroperasi dalam dua mod, aktif dan pasif. Dalam mod aktif, kapal selam menghantar denyutan bunyi yang memantul dari objek dan kembali sebagai gema, menunjukkan kedudukan mereka. Dalam mod pasif yang sentiasa dihidupkan, kapal selam mendengar bunyi dari kapal lain. Daripada arah dan frekuensi bunyi, operator sonar terlatih boleh menilai jenis kapal dan jarak dari kapal selam. Kebanyakan bunyi kapal permukaan datang daripada propeller. Kapal besar mempunyai propeller yang lebih perlahan, manakala kapal kecil lebih laju. Malah kapal yang tidak bergerak kadang-kadang boleh didengar di bawah permukaan air jika mesin di atas kapal sedang beroperasi. Tetapi kapal atau objek yang senyap tidak boleh dikesan oleh sonar pasif. Trenchant membawa beberapa susunan sonar untuk mengesan bunyi, meminta transmisi dari kapal dan kapal selam serta menerima sonar aktif dari kapal perang lain. Pada pukul 1.58 pagi, sonar Trenchant mengesan satu kontak rapat kira-kira 350 meter jauhnya ketika kapal selam itu sedang melengkapkan pusingan 180 darjah ke kiri. Beberapa minit sebelum pukul 2 pagi, pegawai pengajar menamatkan latihan
apabila Trenchant berada dalam keadaan stabil pada arah kompas 150 darjah, bergerak pada kelajuan 6 knot dan tenggelam pada kedalaman 60 meter. Sebaik sahaja latihan tamat, Charybdis berpusing ke barat laut menuju ke Cock of Erin untuk bertemu dengan sebuah lagi kapal selam, HMS Otter, yang sedang menjalankan latihan serupa di bahagian utara. Pegawai penajar memberitahu kapten bertugas supaya kekal di kawasan itu dan bersedia untuk menyerahkan kawalan kepada pelajar seterusnya supaya mereka boleh memulakan latihan mereka sendiri dari kedudukan tersebut. Pegawai pengajar kemudian meninggalkan bilik kawalan untuk memberi taklimat kepada kapten di bilik rehat pegawai. Pada pukul 2.04 pagi, kapten bertugas membelok ke kanan ke arah starboard dan pada pukul 2.09 pagi, Trenchant berlayar pada haluan kompas 315 darjah. Masih pada kelajuan 6 knot dan kedalaman 60 meter. Seminit kemudian, 4 kontak muncul di sonar. Sonar pasif Trenchant mengesan 4 kontak. Kontak M01 dikenal pasti sebagai kapal tentera laut Charybdis yang sedang bergerak menjauh. Kontak 03 dan 05 diklasifikasikan sebagai kapal nelayan, manakala kontak 45 direkodkan sebagai kapal pengangkut kecil, tetapi juga boleh menjadi kapal nelayan. Di permukaan, pemerhati Charybdis melihat 2 kapal pukat tunda berselisih. Heroin sedang menunda ke barat laut dan Antares sedang menunda ke tenggara, kira-kira 370 meter jaraknya, berselisih kiri ke kiri. Pengawal sonar melaporkan, kontak Sifar 5 berada di haluan kiri dengan arah 304 darjah. Ini bermakna kapal nelayan itu kelihatan betul-betul di hadapan sebelah kiri kapal selam. Apa yang pengendali sonar tidak tahu ialah punca bunyi itu bukan 1, tetapi 2 kapal, Antares dan Heroin. Arah mereka bertindih pada sonar pasif. Oleh kerana sonar pasif tidak memberikan jarak, kedua-dua kapal pukat tunda itu kelihatan seperti satu kapal dalam arah yang hampir sama. Pada pukul 2.13 pagi, pengawal sonar melaporkan kontak Sifar 5 sebagai sasaran bising dengan arah yang tetap. Arah yang tetap bermaksud arah dari kapal selam tidak berubah. Kapal itu mungkin bergerak selari dengan kapal selam. Jaraknya mungkin semakin jauh atau semakin dekat. Mempunyai arah yang tetap menghalang kru kapal selam daripada membuat pengiraan jarak. Mereka tidak dapat mengetahui sejauh mana kapal itu berada. Untuk mengira jarak, mereka mempunyai arahan tetap yang memerlukan manuver penjarakan. Mereka perlu menukar haluan atau kelajuan untuk memaksa arah berubah. Tetapi mereka tidak menukar haluan atau kelajuan mereka. Pada pukul 2.16 pagi, kontak Sifar 5 dilaporkan berada pada arah 306 darjah, perlahan-lahan beralih ke kanan dan menunjukkan 35 desibel pada meter bunyi. Pada masa itu, Antares sedang membuat pusingan biasa ke hujung selatan tundaannya, mempercepatkan kelajuan untuk mengangkat jaringnya. Pada pukul 2.17 pagi, arah kontak Sifar 5 bergerak dari 306 darjah ke 322 darjah. Bunyi itu semakin kuat dan operator sonar melaporkan bahawa ia bergerak dengan pantas ke kanan. Sementara kapten bertugas menyerahkan tugas kepada pelajar seterusnya yang akan menggantikannya, dia bertindak balas terhadap laporan sonar mengenai satu kontak rapat di sebelah kanan kapal dan mengarahkan kemudi 15 darjah ke kiri, iaitu belokan ke kiri. Kemudian dia menambah belokan itu sehingga 30 darjah. Pada pukul 2.18 pagi, Trenchant dengan haluan 300 darjah pada kompas dan kontak 05 dengan haluan 355 darjah pada kompas saling melintasi pada jarak permukaan minimum kira-kira 180 meter. Di permukaan, penjaga pengawas Heroin melihat Antares membelok ke kanan ke arah starboard untuk memulakan satu lagi tunda ke arah barat laut. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya kepada Hercules 3 yang sedang menarik ke arah tenggara. Di hadapan mereka, kapten bertugas di Trenchant mengarahkan haluan baru 260 darjah. 45 saat kemudian, pegawai dan kru di bilik kawalan Trenchant mendengar bunyi logam diketuk dan digesil apabila kapal selam itu berlanggar dengan Antares, pukat tunda, kabel tunda dan rangka penyebar. Kabel starboard yang longgar di sebelah kanan menyentuh dahulu, diikuti oleh kabel port yang tegang di sebelah kiri yang tersangkut di bahagian kanan Trenchant dan tersekat di bawah plat asas peristom, iaitu sebuah perumahan sonar kecil di hadapan sirip. Dalam beberapa saat, kabel yang kusut itu menarik Antares ke kanan, membalikkan kapal itu terbalik.
Air laut dengan cepat membanjiri melalui tingkap ruang kemudi sebelah kanan yang terbuka. Trenchant menyeret bot pukat tunda yang terbalik itu di permukaan, sehingga ia ditarik ke bawah air dan kabel-kabel itu putus. Antares timbul semula dalam keadaan terbalik dengan hanya bahagian hadapan haluan yang kelihatan. Pengawas sonar segera melaporkan bahawa jaring tunda mungkin telah tersangkut. Kapten bertugas memberikan arahan untuk memberhentikan enjin. Pada masa perlanggaran itu, pegawai navigasi mencatat kedudukan Trenchant sebagai 55 darjah, 39 minit dan 5 saat utara, 5 darjah, 3 minit dan 3 saat barat, dengan anggaran haluan antara 285 hingga 289 darjah. Pegawai bertugas mengarahkan kru bersiap sedia untuk kembali ke kedalaman periskop yang memulakan prosedur standard untuk kru. Semua orang mengambil tempat di pos masing-masing dan menunggu arahan. 45 saat selepas perlanggaran, pegawai pengajar dan Kapten Trenchant masuk ke bilik kawalan selepas mendengar bunyi itu, dan pegawai navigasi memberi taklimat kepada mereka tentang situasi tersebut. Selepas penilaian pantas pada pukul 2.22 pagi, pegawai pengajar mengambil alih perintah daripada Kapten bertugas dan mengarahkan perlahan ke hadapan pada 5 knot dengan 30 darjah pada kemudi kiri, yang membawa Trenchant ke haluan sifar 9 sifar darjah. Pada masa ini, kapal selam itu naik ke kedalaman 37 meter. Pegawai pengajar menangguhkan untuk timbul, sehingga dipasti tiada kapal permukaan di atas mereka. Anak kapal memeriksa kontak permukaan dan cuba untuk mendapatkan semula kontak sifar 5, tetapi mereka tidak dapat melihatnya di sonar mereka. Sebelum Trenchant menstabilkan haluan pada darjah sifar 90, operator di telefon bawah air menangkap bunyi yang digambarkan sebagai gangguan laut, diikuti dengan bunyi kipas yang semakin laju, yang hanya berlangsung 5 atau 6 saat. Bunyi Antares sedang tenggelam. Pada pukul 2.39 pagi, selepas bergerak menjauhi mana-mana kontak permukaan yang mungkin ada, Trenchant naik ke kedalaman periskop. Pegawai pengajar itu mengimbas kawasan dan melihat 2 kapal nelayan berdekatan antara satu sama lain, Heroine dan Hercules III. Tetapi tiada tanda sebarang kontak dekat lain dengan kapal selam itu. Mereka menaikkan tiang radio dan menghubungi Charybdis untuk bertanya sama ada terdapat mana-mana bot nelayan yang melaporkan masalah. Charybdis membalas bahawa mereka tidak mendengar apa-apa yang luar biasa. Pegawai pengajar itu kemudian menyerahkan semula kawalan kepada Kapten Trenchant untuk menyelesaikan proses timbul ke permukaan. Di permukaan, petugas jaga kapal nelayan Heroine dan Nakoda Hercules III berbual melalui VHF. Mereka tidak dapat melihat cahaya Antares dan mereka juga tidak dapat melihat kapal itu di radar mereka. Mereka mengandaikan kapal itu telah bergerak ke selatan keluar dari kawasan tersebut dan meneruskan aktiviti menangkap ikan. Cuaca tenang dengan angin ringan yang berubah-ubah. Langit cerah dan jarak penglihatan kira-kira 7 batu nautika. Suhu laut adalah kira-kira 11 darjah Celsius dan suhu udara sekitar 6 darjah Celsius. Tiada arus pasang surut yang ketara di kawasan ini. Pada pukul 2.52 pagi, Trenchant timbul di permukaan di bawah arahan Kapten. Anak kapal memeriksa kapal tersebut dan menemui seutas dawai bersama rantai yang melilit di sekitar kubah paris kapal selam itu. Dawai itu bermula dari bahagian kanan kapal, di mana rantai tersebut tertanam dalam plastik bertetulang kaca pada kubah itu. Ia melilit di bahagian hadapan kubah, menjunam ke dalam air di sebelah kiri kapal dan tertarik ke belakang di bawah ketegangan yang kuat. Anak kapal Trenchant menggunakan pemotong bolt. Kebanyakan dawai dan jaring dipotong dan jatuh ke dasar laut. Dawai dan rantai yang selebihnya disimpan sebagai bukti. Pengajar itu menghubungi Charybdis sekali lagi untuk bertanya sama ada sesuatu yang luar biasa dilihat atau didengar. Jawapannya adalah negatif. Dia kemudian membuat siaran di VHF, saluran 16, dan saluran lain memanggil 2 kapal nelayan yang dilihatnya sebelum ini di selatan Cumbres. Petugas jaga di Heroine mendengar panggilan itu tetapi mengabaikannya, menganggap ia ditujukan kepada bot lain kerana Heroine sudah berada di utara Cumbres. Pada kira-kira pukul 3.15 pagi, selepas tidak mendengar apa-apa di radio, pengajar itu melaporkan kejadian tersebut kepada bilik operasi Fastlane. Dia memberitahu mereka bahawa Trenchant telah berlanggar dengan pukat tunda, tetapi dia percaya kapal nelayan yang terlibat itu selamat. Pada pukul 4.10 pagi, bilik operasi Fastlane meneruskan laporan tersebut kepada Pusat Penyelaras Penyelamatan Laut Clyde.
Pusat Penyelamat Clyde cuba mendapatkan maklumat lanjut dan menyiarkan di saluran VHF 16 kepada semua kapal nelayan di selatan Cumbres. Tetapi tiada siapa yang membalas. Pada pukul 4.15 pagi, pegawai operasi Fastlane menghubungi Setiausaha Persatuan Nelayan Clyde untuk melaporkan kejadian tersebut. Trenchant kekal di permukaan sementara kapten menilai situasi. Salah satu daripada dua bot pukat tunda yang berdekatan lalu dengan rapat, tetapi kedua-dua kapal itu tidak bersentuhan antara satu sama lain. Pada pukul 5 pagi tepat, dengan keadaan permukaan yang tenang, tiada isyarat kecemasan dan hanya kerosakan kecil, kapten memutuskan untuk meneruskan latihan tersebut. Mereka memaklumkan kepada Fastlane, kemudian Trenchant menyelam dan meneruskan operasi mereka. Kemudian pada pagi itu, Setiausaha Persatuan Nelayan Clyde memeriksa pelabuhan tempatan untuk sebarang berita daripada kapal yang terlibat. Tetapi tiada siapa yang mengetahui tentang sebarang insiden. Pada pukul 8.47 pagi, beliau menghubungi Pusat Penyelamat Clyde sekali lagi, mendesak mereka untuk mengetahui kapal mana yang terlibat dan mengesahkan mereka selamat. Pusat Penyelamat Clyde mula menghubungi bot-bot pukat tunda di kawasan itu. Pada pukul 9.43 pagi, selepas bercakap dengan nakhoda heroin, mereka menyedari Antares mungkin hilang. Mereka cuba menghubungi Antares, tetapi tidak mendapat sebarang maklum balas. Mereka mencari di pelabuhan dan tidak menemui apa-apa. Pusat Penyelamat meminta Stesen Udara Tentera Laut Diraja di Prestwick untuk menghantar sebuah helikopter bagi mencari kawasan di selatan Kerrock Head. Pada pukul 10.57 pagi, sebuah helikopter mengesan kotak ikan dan tumpahan minyak yang mendorong pencarian berskala penuh menggunakan sebuah lagi helikopter, bot penyelamat dari Lamlosh dan Troon serta kapal-kapal nelayan tempatan. Anggota penyelamat tempatan memandu di sepanjang pantai untuk mencari sesiapa atau apa sahaja yang mungkin terdampar di atas batu. Heroin dan Hercules 3 berhenti menangkap ikan, mengangkat pukat mereka dan menyertai pencarian. Sekitar pukul 12.30 hari, Trenchant kembali ke Fastlane selepas selesai latihan mereka. Kurang daripada 1 jam sebelum berlabuh, kru mendapat tahu bahawa sebuah kapal nelayan telah hilang. Charybdis sedang menuju ke selatan selepas selesai latihan dengan HMS Otter. Ia dipanggil semula untuk membantu dalam pencarian. Pada pukul 1.20 petang, Charybdis tiba di kawasan tersebut dan mengambil alih sebagai penyelaras di lokasi. Kapal nelayan Britania melaporkan satu lagi tumpukan minyak. Heroin dan Hercules 3 pergi ke lokasi itu untuk menjalankan pencarian sonar bagi Antares. Pada kira-kira pukul 2 petang, mereka menemui bangkai kapal baru di dasar laut. Pada kedudukan 55 darjah 39 minit 5 saat utara, 5 darjah 3 minit dan 5 saat barat. 30 minit kemudian, Charybdis menerima koordinat tersebut dan menandakan lokasi itu dengan pelampung permukaan. Pencarian di permukaan dan pesisir pantai untuk mencari mangsa yang terselamat diteruskan dengan 40 kapal pencari dan penyelamat serta 33 bot nelayan. Pada 23 November, kapal bantuan maritim diraja Toreador mengesahkan bangkai kapal itu sebagai Antares. Ia terletak kira-kira 150 meter di bawah garis air menghadap ke timur laut dan terbaring pada sisi kanan kapal. Kehilangan Antares adalah salah satu kes yang paling lengkap didokumentasikan melibatkan kapal selam tentera laut diraja. Siasatan rasmi telah membawa kepada satu set garis panduan keselamatan yang kini terpakai kepada semua kapal selam tentera laut diraja dan kapal selam asing yang beroperasi di perairan British. Laporan itu menyimpulkan bahawa satu-satunya punca pelanggaran adalah kegagalan sebahagian dalam struktur dan piawaian pengawasan di atas kapal itu. Antara tahun 1980 dan 1990, cawangan siasatan kemalangan marin dan tentera laut diraja telah merekodkan lebih 15 kejadian kapal selam tersangkut dengan jaring tunda. Kebanyakannya berakhir dengan kerosakan peralatan dan bukan kehilangan nyawa atau kapal. 2 anak kapal ditemui di dalam bangkai kapal, seorang ketiga di luar bangkai kapal dan yang keempat ditemui dalam jaring pukat tunda sebuah bot nelayan, kira-kira 5 bulan kemudian. Untuk menonton bencana lain, klik video di skrin sekarang.